Harap maklum ya, semua nama, watak dan cerita adalah rekaan saja. Percayalah, ianya tiada kaitan langsung dengan sesiapa juga yang masih hidup atau yang telah menemui ilahi. Anggaplah ia hiburan semata. Waalaikumsalam. Kalau you pun nak bersalam dengan saya, tak payahlah senandasa irama. Seorang-seorang pun boleh juga. Tak apa, bekerja. Alah, abang ni nanti kata diorang tak hormat pula. Ni dari mana ni? Oh, ya abang daripada surau. Ni kutip duit zakat ni. Kita ni, duit ni tak balance lagi taman pori ni. Dari kebah dia orang lah tu. Tak baik tuduh-tuduh orang bulan puasa ni. Tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Aduhai insan-insani, tolong. Apa pula? Lelaki tu, macam mana nak buat konsert lagu ni? Apa pula? Tolong. Salah? Salah lelaki tu. Oh, mana Dia apa lelaki tadi? Si. Si, dia D. Tolong. Oh. Tolonglah kami. Nunjang. Allah. Silap pula. Dah, silap lagi. Saya si abang kena masuk app. Nunjang. Dah tukar. Udah. Allah akan beri rahmat dari dunia ke akhirat. Apa ke bondo lah ni kau terlalak depan mak aku ni. Apa kau buat ni? Ramai-ramai ni. Elah, datang madiam tak boleh. Pergi lah. Action lah Atok ni. Kecoh. Kau duduk ni siapa? Ni budak-budak yang mengiut ke siapa? Pergilah. Apa ni ketua kampung? Anak buah pun tak kenal ke? Abang apa ni ketua kampung tu? Maaflah tu. Abang saya ni memang over sikit. Bang. Sebenarnya kami berdua ni datang dari kampung seberang tu. Ni, diorang ni anak arwahnya Pak Mamelon dengan bidan Mak Kedah tu. Anak Mamelon yang tempang tu ke? Dia mana? Dah tak ada lagi lah arwah. Takkan ramainya mengiut macam ulat. Bila tiba hari raya, semua insan bergembira. Sudah yang kau berjenah sayang kat siapa hal ni itulah korang. Kita orang cari duit bagai nak rak siang malam pagi petang nak laburkan kat korang mana boleh. Kami sedar kami tu piatu. Tapi ini yang gendah-gendi muka lain-lain ni adik-adik kau betul ke ni Iyalah, takkan lolo pula tu. Ni adik-adik kami lah ni. Ramainya mengiut macam mana ayam. Abang, itulah namanya produktif. Macam abang ni habuk pun tak ada. Oh, ketawa ya. Kau nak duit. Kau tak bagi kau badan muka. Abang, janganlah macam tu. Dahlah tutup makcik. Janganlah pasal kami makcik dengan Atuk gaduh pula. Atuk. Macam inilah belilah barang buatan kami tu. Ini semua kami buat sendiri. Ini saya buat sendiri. Namanya kuih tart. Malam saya gentel. Ini kuih baulu cermai. Ya, dah tukar.
mata pun tak nampak lagi. Belilah. Awak dah beli banyak-banyak, siapa nak makan? Apalah abang ni. Kita ni nak bersedekah bulan-bulan puasa ni. Sedekah. Apalah, sukalah. Ni ambil semualah kuih-kuih ni. Ambil? Makcik ambil semua ni. Ni telefon. Habis budak-budak ni? Budak-budak ramai ni. Awak nak ambil semua ke? Bagus juga bang. Kita pun tak ada anak bang. Manalah tahu petang-petang raya ni berkat bang. Ha? Kau gila? Nak ambil semua sekali ni? Nak sumbang kat mana? Ha? Rumah kita tak berpilih tau. Ha? Badan awak besar ni nak masuk pintu pun tak susah nak bawa dia orang lagi. Ha, sudah, seorang ni cukup lah. Tak apalah, Tok. Kacang Pak Malau, kacang balipat. Kacang hamba Mekuang Melayu. Dagang Pak Malau, dagang bertempat. Biarlah kami balik dulu. Sudahlah dah. Tak nak. Tak apalah. Kalau macam ni, confirm pakcik ambil kau dah semua. Confirm. Mari sayang, mari. Bawa dia naik atas. Awak bubur kacang sebeledi tu makan nanti. Terima kasih, Daddy. Betul ni buat telefon seorang. Letih ni. Bukan tak letih. Tapi apa nak buat? Nak harapkan anak-anak. Semua kat luar negeri. Tak raya-raya gini. Seorang pun tak ingat kat kita. Dah mana? Anak-anak semua kat luar negeri. Bukan nak ingat kat orang tua. Raya-raya macam ni. Nak tolong ke? Mana pula aku punya penekan tadi. Mila, apa khabar kau kat kota London? Meon, janji nak call. Lagi satu kat Tehran. Tak tahu nak balik ke budak-budak ni. Janganlah kalau dah tua-tua ni. Tetapi aku harus mencari rezeki, membela nasib kita bersama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak Ketuk. Iya, Meon. Ya, Mak. Meon telefon Mak dari Tehran ke nak? Tidak, Mak. Yang sebenarnya Meon sekarang dekat depan rumah Mak. Jangan nak main-main, Meon. Kau tahu tu. Ya, Mak. Betul-betul sekarang dekat depan rumah Mak. Betul ke ni? Depan rumah Mak. Ya. Biar betul-betul, Meon. Balik anak mak. Tak tahu dah anaknya. Balik. Meon. Betul. Meon. Ya ke Meon tu? Lain. Meon, lain aja nampak. Besok keluar kan? Meon anak mak. Saya rindu dengan Mak. Mak lagi rindu kakak. Empat tahun kau tak balik duduk dekat Tehran. Dah berjambang memisai ni. Macam Cat Steven aja mak tengok. Berapa lama kau macam ni dah? 20 nama, Mak. Ya. Sunnah Nabi. Oh, sunnah Nabi. Mak sihat ke? Sihat. Patutlah sepenangan saya Mak macam ni. Sekarang gini. Mak masak apa, Mak? Mak masak macam-macam. Tunggu kau balik, Meon.
Daging kibas ada ke, Mak? Daging kibas, Mak. Macam kuda juga. Ya ke? Tak tahulah yang ada kambing ke lebah lembu. Pimpin tangan, Mak. Dah lepas lah rindu Mak dah. Marilah. Bau rendang sedap, Mak. Masuklah, ni lah rumah pondok Mak yang kau tinggalkan dah 4 tahun nak. Amboi, Mak. Beriahnya. Kad raya banyaknya. Mak penyanyi Ghazal ke, Mak? Bukanlah. Tu campur-campur yang kau punya. Yang lama-lama tu Mak tak buka-buka. Mak biarkan je, Mak tambah je. Mak langsung tak pandai nak maintain rumah ni. Kenapa pula? Lansir lama tu, ha? Tergantung lagi. Sekarang dah naik kelabu asap dah warna dia. Sama warna baju jubah saya. Inilah yang Mak sanggup. Mak seorang-seorang nak. Yang kau ni tiba-tiba muncul aja. Cuti berapa lama ni? Tak cuti, Mak. Ingat nak sama belajar kat UKM aja. Rendah sikit bajet. Ha. Bagus juga tu ya. Kau lama-lama kat Tehran tu masih single lagi ke? Tak ada apa-apa? Ada, Mak. Masa saya kat sana dulu tu kan, terjumpa dengan anak saudara Arab. Iya. Tapi terlalu kaya, Mak. Cancel terus. Teringat pula si Milah tu kat kota London. Apa khabar dia? Sihat ke dia, Mak? Manalah Mak tahu. Kalau Mak tahu, Mak tak tanyalah Meon, oi. Dia kata nak balik, Tak ada khabar berita langsung. Mak. Apa? Nampak macam kita masuk tu. Jangan-jangan si Mila tak, Mak? Entahlah. Masing-masing engkau. Mak. Dia berhenti depan mak kita. Iya. Come on. No, I'm shy. Come on, don't be shy. Yeah, I'm the first time in Malaysia. Maybe your mother don't like me. No, she will love you. Are you sure? She will. Is she sporting? Yes. Yes? Yeah. Alah, teksi orang sebelah tu. Mak, Mami On dia ada balik. Betul, Mak. Panjang body, Mak. Milah nak Mak. Oh, ampun. Like mother, like daughter. Sama Pingara lagi. Ampun. Gembul adik abang. Terima kasih, bang. Mami On, wah, panjang janggut. Tak geli ke? Geli-geli. Very important geli. Masalah dia. Kejap, Mak. Mak, Mami On, dah ada surprise tau. Surprise? Pinggan mangkuk ke? Selimut tebal agaknya. Lansi, Mak. Ya ke? Mak, Mami On, inilah boyfriend Mila. Kunta. Mak. Ini semua kau ni pasal. Kau bawa siapa ni, ya? Mak, Kunta kintin ke? Sah ni memang nak kuda kintin ni, Mak. Makcik! Je. Pandai kau cakap Melayu. Jangan nama ini saya, makcik. Saya sebenarnya orang Melayu. Mak saya negro. Bapa saya orang Melayu. Agama saya agama Islam. Itu sebab kulit saya atas negro dan di bawah Melayu. itulah Mak, Bang Meon. Mila belum lagi habis cerita. Ni, kau ada orang ni serius ke? Tanyalah Bang Kunta. Oh yeah, I'm very serious. I think I cannot wait to marry Milo. Mila. Benda yang baik ni, Mak. Tak boleh kita lambat-lambatkan, Mak. Kita teruskan lepas raya ni. Terpulang pada engkau lah, Bang Longkak. Mak, azan dah berbunyi. Oh iya, terlupa pula. Shall we? Mak Shelby lagi. Okey, Mak. Baik, Mak. Baik terbijak ni. Terkejut je pasal mangkuk sampai pecah, Mak. Sila. Ya, cantik.
curtain biar pun cantik. Kalau lah buat veil, puncak kasih kita. Hai selamat hari raya kami semua. Sorek orang tua ni. Biar. Kau petang-petang raya berdina sayang dekat dalam setingkap tu apa? Ni ayah nak tanya kau ni. Puasa tahun ni kau cukup ke? Can do lah ya. Tak ada pula gangguan setakat ni. Can do? Apa can do tu? Ni, aku nak tanya dengan kau ni. Tudung kau, Cik Mat tu yang kerja askar tu, ada ke telefon kau? Ada ya. Katanya nak balik dia hantar telegram semalam. Rindu sangat kat baby tu. Eloklah tu biar. Kau ni pun dah lama janda. Kalau boleh on tu, on lah. Tu, nanti kesayangan ayah lah tu sebut tu. Baby mana? Baby. Baby. Baby, mai cucu. Mai cucu, mai. Nak apa tu? Mai minum katus ni yang mai. Alah, kau buat apa ni? Biarlah cucu ayah ni. Cucu atuk ni kau tak baca ya. Baca? Habis tu ni nenek ada kat bibir dia. Baby tak makan baby neneknya. Ya Allah. Mai sini kat mak sini. Ya Allah, comotnya anak mak. Tengok ni. Habis rokok atau Yesus main kayu. Allahu Akbar sanggul mak. Ya Allah. Baby pergi duduk kat atuk. Baby pergi. Astagfirullah. Leceh lama ni. Allah. Masya-Allah. Alah. Oh, gibih lah lutut atuk tak buat raya, tak buat rokok nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar. Abang dah sampai. Boleh naik tak? Oh. Abang dia. Betul mana? Panjang kau mana? Apa khabar? Ya. Baby. Lama tak jumpa baby. Besarnya ayah. Mana boleh dokong kompor lah pada ayah. Okeylah. Ayah penat lah. Ayah baru balik. Okay, nanti sekarang kita Ayah jangan pergi lagi. Ayah balik. Kau tak sabiah, salam biar tak baik. Kau betul-betul raya gini. Salam. Tak apa, salam. Salam. Oh, gitu. Cium tangan lah, cium tangan. Kau tengok ni anak kau ni. Cuba kau terang sikit dengan laki kau ni. Aku pun tak kerti dah. Kau ni, Cik Mat, celoreng muka ni, raya ni tak masuk hutan ke? Saya baru balik ayah. Saya baru aja bunuh komunis. Komunis? Ayah tembak mati. Berapa orang komunis? Tak ramai ya. Cuma 1 batalion. 1 batalion? Ya. Oh, memang kau wira negara. Biar. Abang Malik susah payah ni. Takkan ini hasil yang berapa dia. Dia beli apa? Dah kau presentasi balik ke? 5 tahun. 5 kali raya abang tak balik. Abang tengoklah baby besar mana dah ada sekarang. Daripada besar kelingking bang. Dari besar kelingking ni sampai dari besar ni Abang tengok baby dah besar mana sekarang. Abang bukan tak tahu. Masa dia lahir tak cukup bulan. Dari besar kelingking bang sampai sebesar ni Abang ni pun satu. Kau ni pun satu juga, Mat. Dia hasil gaduh je. Kau tengok lah anak kau ni. Daripada kecil dah macam dulu kat sebelah gelas roti dah badan. Ayah ni suka betul enter frame. Abang, eloklah. Biar. Janganlah dihairankan baby yang besar ni, Biar. 5 tahun, Biar. 5 tahun abang berada di sempadan. Berjuang untuk negara. Bukannya abang begitu bersukaria, Biar. Apalah salahnya kalau kita rujuk semula, Biar. Kalau Biar tak percaya, ambillah gunting ini.
Melalakan mayat. Abang! Abang janji tak buat lagi, bang? I swear, Biang. Abang tak buat lagi, Biang. Abang! Puasa. Kuda. Baby! Abang? Ya. Abang dah balik kan? Ya, Biang. Macam kita pergi shopping tak? Shopping? Dia pun tak shopping lagi, bang. Ayah, baby nak shopping. Ayah! 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 Mak nak bawa kita pergi shopping, ya? Ya, shopping. Ya, Ya, ya. kaya. Shopping, bang? Ya. Allah. Untung. Nak shopping. Seronoknya ayah. Buat ayah pun dah lama tak shopping tu. Dekat apa mall-mall tu. Ya, ya, ya. Ayah nak pergi Selong Kodroy. Ayah, pergi Kodroy. Allah! Mak! Dengan takbir raya ni, syukur pada Allah. Panjang umur aku lagi dapat aku merayakan raya tahun ni. Cu, tak nak beraya ke diorang ni? Lola, Keno, Pandi, mari cu, makan serondeng nenek ni. Hai, cucu ni. Kami baju raya ni, baju raya ni. Kita orang punya okey ya? Baju raya ni. Nenek, baju saya kembang pagi. Duduk. Cantik kan? Oi, nenek. Nenek senyum pagi-pagi. Memang meriah. Kenapa Dona? Nek, di pagi-pagi raya ni, saya minta ampun, Nek. Kerana saya memang mulut celupa. Tengok, memang tutur kita pun. Dolah ni mulut leceh. Bukan leceh ni. Cakap tak erti. Laser. Laser ni, laser. Laser lah. Laser ni Kenapa muka nenek jadi macam ni ni? salah nenek, salah pakai krim. Apa? Ini orang tegur. Nenek kan dah tua lah Pandola ni. Minta ampun. Kena. Kita tak ampun ni. Nenek ampun. Pasal saya tu cilok nenek duit. Kita ambil beli barang. Tahu. Nek, Abang Keno ni rock ni. Habis suati kita. Teruslah rock lah. Nek, merepek je lah Abang Keno ni. Nek, awak cakap ni, Nek. Ya ampun, Nek. Ini perasaan lah. Nangis. Nenek ni. Macam besar semua. Handsome ni. Kalaulah mak ayah korang ada, tentu dia besar hati. Tuan ni. Dah lah, Nek. Jangan sedih-sedih, Nek. Kita nak beritahu, Nek. Kita ada hadiah. Ini susah-susah je. Kita ada Ini apa benda? Hadiah nipis ni. Kita tengok lah. Ketul. Nipis ni. Balut lah Abang Keno. Ini apa? Surprise. Deng. Cantik. Dapat tudung. Untuk nenek di hari raya. Lawan nenek kan. Alah tak canggih. Kita punya lagi canggih. Ada lagi lah. Nenek. Ada apa tu? Lagi tu? Ni apa ni? Surat cinta ke? Nek. Astagfirullah, apa ni? Ni lagu lah, Nek. Lagu raya lu. Lagu raya lu. Keno pula. Special. Kita ni yang special kita kata. Keno ni kasih nenek ah. Nanti surprise lah. Ini Nek. Kita cakap. Apa tu? Ini stok ni 2 minggu ni makan tak habis. Stok apa tu, Cuk? Apalah stok tak boleh ni. Ada lah ni makan. Lagi ni, Bandola. Ya, betul. Macam bom je. Alah, ada ke bom. Tengok betul lah kita mana nak tutup. Cepatlah nenek dah tak Nampaklah. sabar ni. Apa tu? Nampak kita kata 2 minggu. Aduh, Kuih dia bagi. Ingat saya Hindu ke? Dah lah tu.
Kurang-kurangnya kena ingat. Tak ada. Terima kasih. Jeng. Ini dia surprise untuk nenek. Kita bagi handphone. Mula Fendi ni bagi handphone dekat nenek. Ayah nenek. Nek. Tolonglah bagi. Semai. Lagu untuk nenek ya. Kita nyanyi. 1, 2, 3. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang tiada gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang tiada gunanya. Ni sindir lah ni, sindir kita. Habis, tak sedap. Yang sedap. Habis lagu apa yang sedap? Ya Rabbi. Ya Rabbi. sedap. Yang kurus, yang pulus. Apa benda ni? Kita belum start lagi yang mula. Belum. Macam mana? Pandai. Sedap ni nak suara bagi. Macam orang bekas sidap. Kalau ni kita makan. Makan serunding tak buat ni. Lodeh tak ada ke? Hari ni tak buat lodeh. Mana cikgu sekarang ni? Cik, orang lain semua dah masuk ni. Kita tak masuk-masuk ni. Alamak. Mana lagi ya? Abang, lepas ni balik rumah masak. Jangan lupa pula sidai kain-kain nah yang nak belonggok tepi tu. Ingat, yang mana yang dah kering tu dekat dalam bilik tu, atas katil tu gosok. Jangan pula sampai berlubang kain-kain nah. Ingat? Faham? Faham. Yang buka puasa? Ha, ini pasal kuih buka puasa ni. Mak tak nak lagi abang masak cucur badak. Tahun ni, bulan ni, mana abang masak kuih kering. Kuih kering tu biar dilepih sikit gula, dia kena manis sikit. Faham tak? Dengar tak cakap nah ni? Faham. Dah, pergi balik. Salam cium tangan. Orang tu ni belum bulan puasa pula nak salam. Nanti balik rumah nanti boleh salam dengan Nah. Dah, balik. Balik. Babakang. Selamat pagi murid-murid. Okey, duduk. Okey. Cikgu nak bacakan jadual kedatangan anda. Cikgu nak set. Okey, cikgu sebut nama aja. Jerit ya. Etun? Lama? Saya cikgu. Halimah? Saya cikgu. Karir? Saya cikgu. Siti? Saya cikgu.
Boleh tak kalau awak jawab pelan-pelan? Sakit mama cikgu. Awak ni kan pengawas. Awak ni kan jadi contoh pada semua. Saya tak tahulah cikgu. Kalau dekat kalau kat rumah okey, tapi kalau kat sekolah saya tak boleh kontrol lah cikgu. Saya lari key. Itulah. Selalunya yang cikgu tahu, kalau orang selalu cakap kuat-kuat ni telinga dia pekak. Awak korek telinga tak lagi? Korek. Dengan ni. Astaghfirullahaladzim. Sudah. Okey. Atan? 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 Debok? Mana budak-budak ni pula? Pergi dating tak dia? Bukan pula pergi dating. Kan hari ni sekolah. Awak tahu tak mana dia pergi? Tak tahu cikgu. Tu. Atan? Debok? Mari sini. Ni kenapa lambat ni? Mari sini. Mari sini. Cuba bagi tahu cikgu. Kenapa awak lambat? Lambat sahur cikgu. Lambat bangun sahur? Astaghfirullahaladzim. Ni awak Debok ni. Awak ni kenapa lambat Debok? Ya. Jangan nangis. Cikgu pula nangis. Dah. Duduk lah. Awak ni kalau menangis bumbung muka awak lagi kembang tau. Dah duduk. 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 Dah ni mana? Apa ni? Amban. Cikgu. Okey anak-anak murid. Bulan ni bulan apa? Ramadan. Ramadan cikgu. Mubarak. Okey baiklah. Kalau dah bulan puasa ni kita semua mesti rajin puasa. Okey. Siapa dalam kelas ni yang puasa? Nak tengok. Betul kita tunjuk. Apa ni? Sila awak tak puasa tak? Siapa cakap? Saya tak puasa, tipu dosa tau. Tengok ni, Debok nampak. Cikgu. Debok kau panjang je. Panjang je lah. Cikgu? Awak minta bulan puasa ni? Saja cikgu. Ini untuk berbuka. Buka pukul berapa? Ni sekolah pun letak lagi. Tak? Oh tak boleh buka saja. Tak boleh. Jadi anda orang nipu, cikgu kena denda tak? Jenja? Denda. Sekarang juga anda pergi sebelah sini, anda kena tutup tampil 20 kali. Tak bacot lah cikgu. Padamu ke? 20 kali. Apa cikgu? 20 kali ketuk tampil. Becok lah cikgu. Besok tak ada besok. Besok punya. Ini hari punya. Cepat. Buat. Cepat. 20 kali. Apa yang paling kuat tahu awak dorang kan? Nanti cikgu suruh awak buat macam ni. Nak tak? Betul. Jangan nangis. Jangan. Ini apa? Anjing. Atan? Ya? Ini apa, Tan? Anjing cikgu. Astaghfirullahaladzim. Ini ayam ni. Oh dah tak jadi anjing cikgu ya? Tak. Dah awak makan ayam tak? Makan cikgu. Pernah tengok ayam tak? Pernah. Habis kenapa awak panggil ni anjing? Dia tak nak kenal dengan saya. Atan? Okey, Debok. Apa ni Debok? Ba-di-eke-da. Kata. Tahu. Apa dia? Kata. Anak-anak murid sekarang apa? Dieba, diekeda, apa maksudnya? Inilah dia badak. Faham? Tadi, gambar dah gantung, kad dah gantung, kebayang dah aku dah masuk. Kek besar tu aku hasil semalam dah siap dah. Tu, kuih bau ludah, air dah. Ya. Ya Allah, Abang. Ya Allah, Abang. Dah pukul berapa ni? Abang tak nyampe lagi rumah.
Dah sapu dah 3 kali dah. Allah, Belo ni apa tak gantung-gantung lagi? Allah, Mak Belo tinggalkan supermarket dia. Ni mana pergi alas meja ni? Nak order dia cikgu bedah ni bang. Ni mana dia warna merah ni bang? Alah meja tu. Mak Ayah nak pinjam semalam. Ni. Mana kek ni bang? Kek nak tak nampak ni. Mana ada kek ni? Kek ni saya tak nampak ni. Pink color lagi ni. Bunga ros 3 kutub. Ni awak, ni saya. Mana kata nak yang kilat-kilat tu kenapa abang tak buat? Bajet save lah sikit. Yang tahun raya ni kita buat simple-simple saja. 3,000? Lansir bang berapa ribu? Tempat tidur, cadar, itu semua kali. Bajet bers. Oh, jangan. Amboi-amboi. Tadi di baju dia ni dah berapa ribu ya agaknya? Ni hutang 10 kali bayar dengan cikgu Meon tu. Assalamualaikum, cikgu. Ada buaya awak ya? Nanti lah. Apa ni? Selamat raya. Selamat raya. Nama saya. Awak marah. Pakcik. Selamat raya, Pakcik. Selamat hari cikgu. Baik, cikgu. Cikgu. Astaghfirullahaladzim, Siti. Hari ni pun nak sikit. Cuba awak cakap pelan-pelan, Siti. Tak boleh kontrol, cikgu. Boleh, cuba. Selamat hari raya, cikgu. Cikgu. Ini apa? Ya. Ni serembit siapa orang gaji ke? Hai. Oh, memang cikgu ni. Saya tak bagi awak makan nanti baru tahu tak. Saya masak tu sebentar. Itu suami dia lah boleh lah kau ingatkan. Aku tak kasi makan tak. Aku masak tu tau. Cikgu. Apa cikgu macam ini? Ini seronoknya kita nak potong kek. Adik, Siti. Cikgu belum suruh awak makan, awak dah makan. Ya Allah, ya Kita tak pernah makan kek. Ini ni kepala meja tau. Tak boleh potong. Nanti tahun depan tu habis raya. Kau jangan makan adik. Perut dah 3 lapis dah. Nah, ni kuih lubang tengah ni. Ni kena. makan dis, kan? Ingat pinggan. Kita nak makan. Pinggan. Ya. Kita ni makan dah kenyang tadi. Kita nak ampau. Tak ada. Budak-budak yang tak puasa cukup puasa ni cikgu tak bagi ampau. Cukup, kita cikgu. cukup. Apa yang cukup puasa kat sini? Saya. Dia tak cukup, cikgu. Roti dia panjang gitu, cikgu. Itu Nampak kan? bukan saya punya. Awak yang tipu tak Kakak bulan saya punya puasa roti. Bulan Syawal awak nak nipu dengan cikgu. Yang apa lah yang ni. Ni kan ayah dah bagi duit, ayah bagi bagi. Betul ni bang, cukup ni. Cukup dah. Kalau kurang abang siap. Ada Saya nak 2, 50. cikgu. Mana boleh 2. Kita lebih. Hari tu, pakcik tu kita kupas bawang. Alah, itu. Ayam. Awak makan banyak tak apa. Ya, kerja abang bukan abang buat kerja-kerja ni. Rupanya awak mendera anak-anak murid saya. Ini Jevana tu, Jevana. Tak. Jangan tengok sekali mana ni. Setergenah fitnah ni. Ni si gemuk ni, dia datang tak puasa, datang buka almari kita ambil makan. Ni apa ini apa ni macam cikgu tu? Kita terlupa, cikgu. Kita buka-buka, cikgu. Ada air kita tu. Baru teringat kita puasa. Awak memang. Cikgu nak makan. Pegang. Cikgu duit tadi mak tak bagi pun. Cikgu bagi depot dulu sebab depot baik. Alah, depot. Salam cikgu dulu. Cikgu ambil adikku. Minta ampun, minta maaf. Sayang. Terima kasih, pakcik. Salam saya. Apa pula awak nak? Cikgu. Akan nanti dulu. Alah. Leceh. Terima kasih, cikgu. Kita tengok. Dia ada 3 dah. Macam mana ada 3? Ni kita Kita bagi tadi. roti lah. Gomak seorang macam itu nak ingat nak baca hadis.
Makcik, tak baik saya cakap kita orang macam tu tau. Kita bukan sehari 2 hari buat kerja ni, kita lama dah buat. Awak nak pun tak minta cicilan makcik. Awak nak makan cik rapat zirah. Belah, yo, sibuk nak. Kita kan macam-macam artis. Kita dapat Zian Nazir. Dapat Aini. Dapat Aini. Siti Nurhaliza. Aswani. Ya, ni yang latest tau. Kita buat cover tau. Tu, Iwan sama Melina. Pakai beranjak-beranjak lagi ke? Oh, tapi tak ada lah make up dia macam ni. Alah, ini kalau kena lampu cahaya, lain. Cantik tau. Very dia kena. Boleh. Tunggu ni. Lawan tau. Cantik tu mana? Okey dah ni. Kita dah lewat. Kita dah ready buat exam hari wedding. Pasal apa ni nak pakai pengantin 4. Kita pergi dulu lah ya. Assalamualaikum, Makcik. Waalaikumsalam. Ini saja kan rombongan lelaki. Mana lagi? Awak sikit sangat. Diorang tak ada off, Makcik. Saya sibuk, tak boleh cuti. Ni lagi satu ni nak tanya ni, awak leher cik terpelihang macam lagu ayam ni. Tak, sebenarnya saya kerja ayam. Ayam tu tak dapat, saya langgar pokok. Oh. Ni makcik apa? Ni tak ada kompang. Lah ni orang utara dah tak pakai kompang-kompang lagi dah. Hai. Sekurang-kurangnya muzik kompang CD ke ataupun lagu-lagu pengantin pasang lah ni macam rumah mati je. Ni, masuk kampung orang, jaga sikit mulut tu nah, jangan celupak. Ni siapa ni? Dia ni Tok Imam. Apa-apa cik? Ni, sebelum naik ni, dengar makcik punya pantun. Ada pantun? Lepas tu sambung lah bagi habis. Tak ada. Dengar betul-betul. Ada pantun juga ke? Mestilah sebelum naik. Dengar ya. 2, 3, kucing melari. Mana nak sama si kucing belang. Sambung pi. Mesti pakai kucing ke makcik? Tak ada ke binatang lain? Tak pernah dengar ke pantun ni? Kucing apa? Kucing jantan lah. Jawablah awak, tak jawab. Sambung pi lah. Makcik tak payah pantun boleh ke makcik? Tak payahlah makcik. Lupalah makcik dah tua-tua ni. Dalam. Dah datang lewat. 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? Sambung. Sambung lah. 2, 3 ekor je. Senang tu. Ni jawapan dia kan. Kucing lompat. Ya, betul boleh. Tak boleh tak payah pantun makcik. Tak payah dah lambat dah. Dah. Tok saya cakap banyak lah ni. Mbak Mai. Apa je? Apa binatang tak ni? Ada kredit kad. Ada? Kredit kad ada? Tak ada. Hang semua pinjam aku. Tuan menyampang tu. Dulu hutang tak boleh bayar lagi. Nah. Buat malu je depan orang. Lah ni cash tak pakai dah. Ya. Takut. Lah, awaknya. Kenapa? Dah expired dah. Tok Imam buat malu je. Kalau tak ada lah. Lah, macam ni susah lah. Tak boleh lah nak naik. Inilah. Alah, sudahlah makcik. Jangan tunggu lama kat sini. Ya? Bagi naik. Ni. Bagilah kita orang naik. Naiklah. Marilah semua naik. Lagu tu naiklah. Naik makcik ya. Mari kita naik. Orang lah Han. Tengoklah tu mak dia duduk atas kursi. Orang duduk bawah semua duduk atas kursi seorang. Kalah kantin. Amboi. Anak dia atas almari boleh. Tak apalah. Baiklah. Hei Kamarut,
Kau dah tahu ke syarat-syarat macam mana nak jadi suami isteri ni? Dah tahu, Tok. Sebenarnya memang saya dah ikut kursus, Tok. Kalau macam tu, Kak Tima, Abang Dola, kita start lah sekarang, ya? Betul? Betul. Ingat skrip. Jangan gugup. Tarik nafas panjang selawat 3 kali. Kau tarik, dagu kau karang. Okey, Datuk. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okeylah maknya. Kalau sekiranya nak bersanding ke, nak apa ke, silakanlah. Kita tengok aja. Malu dah bercakap. Tengoklah gaya dia kata tu laki dia tu kat laki lah, Mak. Ni, hampa nak menikah ke tidak ni? No. Sabarlah, itulah laki hampa. Satu tapi hampa berdua. Mak gila ke? Astagfirullahalazim. Mak belum gila lagi. Ni, sebenarnya hampa berdua ni anak angkat Mak. Hampa. Dengar sini, Mak belum habis cakap. Hampa ni adik-beradik. Sepusat sepusing. Mak lelen, bapa asin-asin. Dia mengenai. Tak apalah dia ganti. Asalkan kahwin. Mak ni lah, Mak pun sama nak tengok. Seronoklah tu. Hai, apalah dosa aku. Aku pun tak tahulah. Mak, kita orang tak nampak lah, Mak. Sorry, Mak. Sikit, Mak. Mak, cendol, Mak. Mak, Miki nak cakap sikit. Pos-pos juga. Oh, abang, cuba abang aku Kak Kia. Apa? Abang ni Pak Andam ni mengandam kita orang dah jadi muka gaya dengan muka Kia macam tepuk mak ni, eh? Oh, lah, Kia. Bukan kita kata kita berbulan madu. Tu suami kita mati. Kamaro. Itu kita dah. Kamarul. Ya, Tok. Cabut. Kerja betul-betul lah. Okey, lagi sekali mana? Okey. Aku akan nikah dengan Rokiah binti Zilis dan Rogayah binti Sekali lagi lah. Kau dah betul-betul lah. Sorry, Tok. Sekali lagi. Boleh cakap itu bersama. Doa apa dia, Tok? Oi, mak kau doa selamat, mari kita makan nasi. Okeylah. Kamarul. Ya, Tok. Aku nikahkan kau. Jangan kau tunjuk betul-betul nasi. Salah abang membuang waktu. Kami seronok tapi kan. Yelah, seronoklah mak kantin dapat menantu. Kahwinkan anak dua lagi dapat menantu kuih kering Sampaikan korang tu. Budak Cina. Budak mak kat belakang. Budak Cina tak apa tu. Budak Cina, makcik tak ingat. Kalau ni sama-sama makcik. Sama makcik dulu. Ini mental tu makcik nampak. 2, 3, kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? Sambung, Pi. Dia mesti pakai kucing kah? Lain-lain tak boleh? Tak pernah dengar ke pantun ni? Kucing apa? Kucing jantan lah. Awak tak jawab. Sambung, Pi lah. Jawab lah. Kamu itu Dia mabuk. dia kan sunding kan tak tu. Sana sikit, Lola. Lola, pindah sana sikit. Pindah sana. Tumpah nak kau, nak kau. Itu ini latang lah. Yes, drama situ. Yes, kereta sikit. Abang ikhlas ke? Abang kamar kena juling. Oh, lagi senang dah. Pipi tangan saya, mak saya rindu. Kalau kunta boleh ready cantik buat sekali. Mau stop it? Ya. Apa ni?
Ini semua kau punya pasal ni tau. Tak ada orang kita ke? Makcik, jangan menghina saya. Sebenarnya saya ni orang Melayu. Mak saya negro. Allah akan beri rahmat dari dunia ke akhirat. Tolong kami. Nyanyi dah, ya aku dah gerak sini. MCU Kadet take 1. 5, 4, 3, 2, 1, action. Tolong. Hei! Awak hang tolong. Salah. Salah ki tu. Macam mana pula tu? Apa ki yang pakai? Si. Si, lari. Pula. Macam mana nak buat konsert lagu ni? Lari kat mana? Tul. Break to action. Pak Timeli. Tapi ini yang gendah-gendir muka lain-lain ni adik-adik kau betul ke ni, ha? Yalah, takkan lolo pula tu. Ha. Ni adik-adik kami lah ni. Ramainya mengiut macam mana ayam. Abang ni. Itulah produktiviti. Ha. Abang tu apa? Abuk pun tak ada. Tak, Bondan. Hei! Kau dah tahu ke tidak aku Bondan? Sorry. Cepat. Awak tu. Ha? Okey, saya confirm lah dalam-dalam tu. Cepat. 5, 4, 3, 2, 1, action. Jangan main face tadi, banyak lagi sini. Cepat. Okey. Jangan apa dia. Okey. Ni makcik, ini kuih apa benda ni? Kuih gula. Memanglah semua kuih gula. Makcik nak ambil ke? Ambil lah ni. Ambil lah semua. Apa? Apa lepas tu? Apa semua yang gelas? Okey, ambil roda. Tak apalah pakcik. Apa bantuan dia? Kacau. Kalau Pak Cik tak latih sebab nangis sikit, tekan mata sikit. 5, 4, 3, 2, 1, action. Tak apalah, Tok. Kacang Pak Malau, kacang berlipat. Kacang hamba kurang layu. Dagang Pak Malau, dagang bertempat. Biarlah kami balik dulu. Sudahlah dah. Tak nak. Tak apalah. Rolling. Daripada buka puasa ya. Baba 5A, Fresh 53, take 20. 5, 4, 3, 2, 1, action. Yang kuih buka puasa ya? Ha, ini pasal kuih buka puasa ni. Rolling. Take 50. 5, 4, 3, 2, 1, action. Okey, cikgu nak tanya hari ni, siapa yang puasa hari ni? Spek ni ikut tu. Ikut tu.